4 bahaya makan minyak krill. Pertama, makan minyak krill. Saluran tersumbat dalam badan akan jadi lancar. Kedua, makan minyak krill. Kaki yang tak lincah akan hilang. Umur 80 tahun pun boleh jalan cepat macam terbang. Ketiga, makan minyak krill. Bangun pagi tak akan lesu dan mulut berbau lagi. Keempat, makan minyak krill. Anda berlari tak akan tercungap-cungap lagi. Minyak krill ni diekstrak dari krill laut dalam Antartika. 1 biji minyak krill dari 1 paun krill. Nilai pemakanan 50 kali ganda minyak ikan. Dulu tak percaya, dah makan 2 botol. Hari ni pergi hospital cek, doktor cakap tak payah datang lagi. Suami saya pun tak percaya. Lepas dia makan, semua tempat dalam badan dia lagi bersih dari saya. Terus makan untuk 1 tempoh. Anda boleh nikmati rasa lancar dan ringan seluruh badan. Cepat klik link tengok. Setiap botol 60 biji, kesan tak payah cakap banyak. Hari ni di sini. Saya bagi anda guna dulu, baru bayar. Kaki tangan anda dah tak kebas, baru bayar. Anda boleh tidur nyenyak malam, baru bayar. Makan 1 biji dengan air suam lepas makan. Boleh bersihkan sampah dalam badan dari dalam keluar. Lagi teruk masalah anda. Lagi jelas kesannya. Tak payah cakap banyak. Anda terus klik link beli beberapa botol. Badan ringan, kaki tangan lincah. Anda sendiri akan balik berterima kasih pada saya. Setiap botol kami jual ada kod anti palsu. Hikmat selepas jualan pun sangat bagus. Sokong 7 hari guna percuma. Tambah pula ada insurans pos. Anda terima barang, puas hati simpan. Tak puas hati terus hantar balik. Langsung tak ada kerisauan. Penting sekali harga hari ni memang berbaloi. Kuantiti terhad. Cepat klik link beli sekarang.